beli almari buku. Maklumlah dah habis sekolah kan. Buat budak simpan gini-ginian. So, let's go. Nampak macam dekat awal video tadi kan, Pablo dah kemas benda tu. So sekarang ni Pablo nak lap dia punya habuk-habuk tu. Banyak sangat habuk tu. Selagi dah bersih habuk tu, lagi tu dah tak boleh letak barang. So memang kena bersihkan dulu situ. So kau nak tengok, let's go. Nampak video tadi macam mana kan. So Pablo nak ucapkan terima kasih kepada yang dah support Pablo semua, sebab dah sampai ke hujung video. So terima kasih geng yang mana support Pablo dari belakang. Kau memang the best army macam biasa Pablo akan cakap benda tu. So kau like, komen, subscribe. Yang mana belum subscribe boleh tekan lonceng bell untuk video-video yang akan datang. Okay, bye, ciao, salam.